Dengar rakaman suara dengan teliti. Kemudian, dengar sekali lagi dan buka muka surat R1 untuk membaca teks rakaman suara serta beri tumpuan pada perkataan yang dicetak tebal. Pada minggu lepas, doktor telah memberi penerangan tentang cara penjagaan kebersihan mulut bagi menghilangkan nafas berbau. Kalau begitu, bolehkah awak memberitahu saya caranya? Boleh, Suzana. Pertamanya, kita mestilah membersihkan gigi pada setiap hari. Selain gigi, kita juga haruslah membersihkan lidah pada setiap hari. Di samping itu, berjumpa dengan doktor gigi agar mereka boleh mengesan kerosakan pada gigi dan mengambil tindakan awal. Kita juga digalakkan minum air sekurang-kurangnya 2 liter sehari agar dapat merangsang pengeluaran air liur. Akhir sekali, elakkan penggunaan pencuci mulut yang beralkohol kerana akan menyebabkan kekeringan di dalam mulut. Hal ini akan menggalakkan pembiakan bakteria dan menyebabkan nafas berbau.